Kadang-kadang setan ni dia suruh kita buat baik, dia suruh kita buat amal, matlamatnya jahat. Dia perbanyak-banyakkan. Kadang-kadang dia peringat kita, semayang ni. Dengan tujuan hati tu jadi rosak, sombong dengan semayang. Sebab tu kita kena berhati-hati. Bukan salah kita ibadat, tapi berhati-hati. Jangan ingat bila kita dah jadi geng masjid, kita geng selamat dah. Tak selamat lagi. Jangan sampai termasuk dalam tipu daya setan. Jangan sampai masuk perangkap dia. Sekadar alim belum menjamin kita boleh masuk dalam syurga Allah. Sebab tu kita ni ujian mana-mana pun sama. Kita ni tidak ada dipanggil zon selamat tu, tak ada. Melainkan bila selamat, melangkah kedua-dua belah kaki dalam syurga. Tapi selagi mana kaki kita tak masuk dalam syurga, selagi itulah zon selamat tu belum ada.